Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro. Saya bukan sembang pasal parti bro. Ya. Saya sembang pasal kedai Aceh. Faham? Kedai Aceh di kawasan taman perumahan saya ni ada 4 kedai Aceh. Ya. 1 jalan masuk ke taman, 3 ada dalam taman. Okey? Bila saya belanja barang-barang apa-apa barang lah, apa-apa belanja barang, ya, setiap kali saya belanja barang, saya perhatikan, saya tengok ada je lesen perniagaan tersangkut ataupun tergantung di dinding kedai tu. Ya, lesen perniagaan, SSM pun ada. Lepas tu banyak macam lah, ada beberapa keping, ya. Lepas tu saya tanya, ni lesen apa? Dia jawab lah sampai lesen runcit beras, jual beras secara runcit pun ada, ya. Saya pun tak faham lah, takkanlah orang meniaga tak ada lesen, ya. Tengok kedai dia orang ni, ya, besar-besar, lepas tu tak ada lesen, tak masuk akal lah. Saya pun heran lah. Tapi yang saya nak cakap ni, ya, kedai yang ada dalam taman saya ni semuanya ada lesen. SSM pun ada, ya. Runcit beras pun ada. Ya, satu hari saya tanya dekat pekerja dia lah, dekat warga Aceh sebagai pekerja kedai itulah, kedai Aceh ni, ya. Engkau orang ni pakai permit kan? Ya bang, kita orang pakai permit. Lepas tu saya tanya, boleh ke mohon lesen perniagaan pakai permit? Lepas tu, mana boleh bang, dia jawab. Habis tu, ni kedai ni siapa yang punya? Dia cakap lah, kedai ni orang Kedah yang punya. Orang Kedah, Melayu Kedah. Saya nak tanya, Melayu Kedah ni Bumi Putra ke bukan? Ada yang petikai sejak bila pula? Orang Aceh, bukan orang Aceh, keturunan Aceh, ya. Faham? Keturunan Aceh, Melayu. Dekat surat beranak tertulis Melayu. Bila Melayu tu Bumi Putra ke bukan? Saya nak tanya hampa semua ni. Hampa tengok surat beranak orang Kedah ni, orang Yan Kedah, orang kampung Aceh Yan Kedah. Dekat surat beranak mesti tulis keturunan Melayu. Dia tak tulis keturunan Aceh.